Saya berharap dengan ada program Adun Muda Selangor ini, kita dapat menjadikan masyarakat belia di negeri Selangor ini lebih proaktif dan juga lebih kenal dengan apa yang berlaku di dalam sidang Dewan Negeri Selangor. Saya rasa eloklah kita pada pandangan juga dalam apa-apa sahaja yang berlaku di negeri kita, kerana suasana politik di negeri kita sentiasa bertukar-tukar. Dia merupakan satu zaman dan evolusi zaman yang mana kadang-kadang kita sebagai orang politik pun perlu respon dengan cepat terhadap apa yang berlaku di luar sana. Dan cabaran kepada kita sebagai penjawat awam, sebagai ahli politik dan juga sebagai orang awam dan juga pegawai kerajaan ialah, adakah kita mampu menguasai maklumat yang terkini, yang tepat dalam masa yang terpantas, dan kemudiannya kita dapat memberi satu pengolahan ataupun membentuk satu pendapat bagi pihak kita sendiri dalam masa yang pantas dan cepat. Dahulunya kita boleh mengambil masa kerana kita punya siaran media adalah pada hari keesokannya. Tapi pada masa sekarang, cabaran kita ialah bagaimana kita boleh respon kepada sesuatu yang berlaku di Johor, di Jalan Raya Kecil Johor, dan sekarang kita ni di negeri Selangor. Dan apa yang berlaku di Johor itu kita kena respon kepada media di sini. Itu adalah cabaran yang ada pada kita sebagai ahli politik, sebagai adun muda dan sebagainya. Besok dalam perbahasan saya pasti akan ada soalan dan juga situasi di mana yang terlibat dalam perbahasan itu perlu respon dengan cepat terhadap sesuatu yang dilontarkan oleh rakan-rakan adun muda yang lain. Jadi macam mana kamu akan menyambut cabaran itu, saya rasa disitulah kami akan dapat lihat kehebatan adun muda negeri Selangor ini. Tak kala menghayati watak, harus difahami bahawa yang perlu saudara-saudari bawa adalah bagaimana hendak membawa suara rakyat itu ke satu tahap yang sifatnya itu realistik dan pendekatannya itu rasional. Dan dengan realistik dan rasional inilah saudara-saudari boleh menjadi relevan. Kenapa orang hilang kepercayaan kepada institusi politik? Tak kala institusi politik ini tidak mempertahankan kerelevanannya dengan pendekatan yang emosional dan pendekatan yang terlalu idealistik. Kadang-kadang saya juga pernah menjadi seperti saudara-saudari. Kalau saya boleh tanya, berapa ramai mahasiswa ini? Ada mahasiswa tak? Ramai, adalah sikit lah mahasiswa. Dan kalangannya itu mungkin pasca lah, maknanya yang dah habis, dah graduate. Kita mempunyai idealisme yang sangat membuga-buga. Kita rasa bahawa kita nak buat ini, kita nak buat itu, dengan kesempatan dapat duduk di tempat adun dalam Dewan Negeri yang cuma 2-3 jam ni, kita rasa dah habis poyo lah kita nak cakap pasal isu-isu tertentu. Tetapi akhirnya bila saudara-saudari tidak berpijak di bumi realiti, di saat itulah kerelevanan saudara-saudari nanti akan dipersoalkan. Inilah yang menjadi cabaran kepada semua pun, baik institusi politik, baik pejabat awam. Di saat kita gagal mempertahankan relevansi kita, di saat itulah orang memikirkan bagaimana mencari alternatif kepada kita yang sudah dilihat tidak berfungsi tadi. Bagaimana kita tidak berfungsi? Kerana kita tidak rasional dan kita tidak realistik dalam mengambil pendapat.